Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni aku nak tunjuk untuk bateri lead acid ni sambungan 48 volt. Okey, yang ni baru sampai tadi. Kalau ikut dalam dia punya diagram dia akan sama macam ni. Kita akan ikut dia punya diagram ni. Okey, kalau tengok sini ni positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Okay, daripada negatif dia akan sambung ke positif sini, tulang sini. Yang ke sebelah sini positif ke negatif hujung tu, dan ni yang pendek ni negatif dengan positif dia. Di output dia akan ada dekat sini hujung ke hujung. Ni hujung ni dengan hujung ni. Okey. Ini aku tak cas apa-apa. Yang ni aku terima dalam keadaan macam ni, aku tak cas apa lagi. Kita tengok berapa volt dia ada. Okey, 51.77 volt. Start satu bateri ni 1293, 1295. Ini 1069.005. Ini 1069.006, 1293. Ini nombor bateri 1069.007, 1294. Bateri 1069.004 itu 12.93. Okey. Sekarang ni aku akan set charger ni 56 volt. Untuk current aku letakkan dulu. Biasanya charger, kalau kita guna charger basikal elektrik tu dia pakai 2 amp. Okey, jadi kita charge dengan 2 amp umpama macam kita guna charger lah. Ini aku setkan 2 amp. Ni kita letak 57 lah. Dia penuh dia dalam 59, kita letak 57. Dekat 57. Okey. 59. Okey, cuba kita sambungkan dengan ni. Kita tutup dulu. Kemudian negatif. Okey, dia akan keluar spark. Okey, kita akan onkan charger dan tengok bateri ni berapa volt yang masuk. Sekarang ni dia masuk 52.85 dan makin kalau ikut manual dia kata tak perlu charging lah. Bateri yang baru tak perlu charging, terus pasang. Yang ni aku charging. Sekarang ni 53.88. Dia masih lagi. Sekarang kita ukur satu-satu. Ni akan baca nombor belakang saja. 6, 5, 4, 7. Okey, nombor 6, 13 dan 9, 13.7. Masih lagi naik. 13.7, 0.05, 13.77. Dia masih tak stabil. 13 yang ni dah 13.9, dah masuk 14. Nombor 14. Ini masih tak masuk ikut lagi. 13.96. Ujung ni 11.97, 98. Okey, total 566 756. Okey, kita akan tengok dia sampai dia stop. Sekarang ni kalau tengok charger ni, dia 56 dan current dia akan turun lah. Current akan turun daripada 2 amp, dia akan turun 1.8, 1.7. Okey, current akan makin turun lah. Okey, maksudnya bateri ni dia dah full. Okey, kita tengok current makin turun. Okey, dia akan turun lagi sampai menghampiri ke kosong lah. Biasa tak sampai, mungkin ada dalam mili. Okey, masih lagi turun. Kita ukur total bateri
57 volt. Ni dah voltage dah memang dah penuh. Start satu bateri. Yang ni 1413, 1416 cantik. Ni lebih sikit 1436, 1430. Ni biasa bateri kalau kita beli, kita cas ni, dia voltage setiap bateri dia tak sama. Okey, untuk model ni yang aku beli ni, yang ni bagus sebab satu yang dia bagi manual. Okey, jarang bateri yang dia bagi manual. Okey, yang dia bagi, yang ni skru dia bagi, cuma kabel tak bagi lah. Okey. Jadi untuk charger aku pakai kabel kecil. Nanti untuk basikal nanti kita perlukan kabel yang besar lah sini. Okay, kita akan pakai kabel yang besar. Okey, yang ni bagus, dia bagi manual, installation method semua dia bagi. Okey, jarang biasanya bateri kalau kita beli dia bagi manual. Okey. Dan bateri ni dia bukan lead acid biasa, yang ni dia pakai graphene green super bateri. Kalau ikut dia punya ni, graphene ni dia lebih baik daripada bateri yang biasa, yang lead acid biasa lah. Okay, lead acid biasa dia pakai sulfuric acid sahaja. Tapi kalau bateri yang ada graphene ni, acid dalam, bukan acid, maksud dia dalam terminal untuk bateri ni, dia pakai yang jenis graphene. Aku tak tahu campuran macam mana, ada chemical dia. Ini. Okey, VRLA, valve regulated lead acid. Okey, yang jenis graphene. Okey, yang ada lagi yang lain, yang AGM, yang gel. Okey, yang lead acid flat, tapi yang ni kita akan flat lah, kita pakai acid yang kita boleh ni. Yang ni free maintenance. Okey. Satu yang bagus, dia ada label kat sini. Okey, ada label 106906, 005, 04, 007. Tapi dalam menu dia tak bagi tahu lah, so letak yang mana, yang pertama, yang kedua. Okey, cuma dalam wiring diagram dia bagi kaedah untuk kita sambung. Jadi yang ada basikal elektrik mungkin boleh follow dia punya drawing lah. Okey, kapasiti, untuk kapasiti bateri ni aku tak pasti sama ada dia cukup ke tak cukup, 12 Ah. Jadi alang-alang aku dah dapat bateri yang baru ni, aku akan buat discharge dan aku akan tengok adakah kapasiti yang ada dalam bateri ini betul. Jadi aku akan rujuk ke datasheet bateri dan aku akan compare. Yang ni mungkin aku akan tarik dalam lebih kurang mungkin dalam 5 am. Kita akan tinggal dan kita tengok berapa minit dia boleh, atau berapa jam dia boleh bertahan. Okey, mungkin dalam 5 am kabel, sebab kabel ni kecil saja. Jadi setakat ni kalau kita charge, berperhatilah dengan dia punya voltage. Okey, kalau dapat bateri baru, cuba charge dulu dengan 2am dan ukur bateri ni. Okey, ni current dah tinggal 1.2am. Okey, dia akan turun lagi. Okey, ni dah 14. Ini 1435, 36, 1438, 1419. Okey, untuk total 57. Okey, 57. Jadi kalau 14 volt sebiji, 14 28 56 volt. 56 volt. Biasanya untuk bateri ni dia charge 14.4 volt, 14.5 volt. Okey, jangan lebih daripada 15 volt lah biasanya. Jangan lebih daripada 15 volt. Okey, kalau kita charge lebih, satu ni lebih daripada 15 volt, okey, dia tak lama lagi dia akan rosak sebiji. Okey, sekarang dah makin turun. Okey, dia akan penuhkan bateri tu. Yang mana ada lagi yang tak penuh, dia akan penuhkan.
Okey, dia tengah penuhkan lagi sehingga bateri current tu dia akan drop ke 0 point lebih lah, 0 point, mungkin 0.2 M ataupun 200 mili. Okey, voltage dia tak berubah, tapi tak lebih daripada ni lah. Okey, yang paling bagus kalau kita dapat setiap satu bateri ni volt yang sama, tapi walaupun dia brand yang sama, model yang sama, mungkin dari segi karakteristik dia, rintangan dalaman untuk bateri ni dia berbeza. Jadi setiap voltage tu mungkin dia akan dia lari sikit lah, dia tak sama. Okey, dah lama aku tak buat video panjang, jadi aku buat testing lagi discharge tu dalam video lain. Dia dah 11 minit. Harap video ni bermanfaat untuk yang pakai e-bike. Okey, biasanya aku akan tukar lithium. Aku akan tukar ke lithium lah biasanya, sebab dia lebih baik lah. Okay, lithium ni kita boleh custom sendiri, ataupun kalau beli dia banyak yang fake lah. Okay, jadi itu saja perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.